Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episod kali ni kita akan review bag ya. Kita akan review bag ni. Tapi sebelum tu aku nak ride ke Putrajaya dulu, aku nak jumpa mak guys. Jadi untuk episod kali ni kita ride sambil review bag dan makan-makan. Let's go. Untuk pengetahuan semua ya, aku nak rest sekejap daripada camping sebab untuk last trip camping hari tu, tak jauh daripada tempat camping tu dalam 10 km ada kes harimau lah. Harimau tu dah serang kandang kambing ya. Jadi mujur dah, alhamdulillah lah, kita tak ada apa-apa kan. Jadi aku nak rest sekejap. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tengah fokus untuk buat motor camping lepas ni. Jadi segala persediaan motor camping tu aku tengah buat. Dan yang ketiga, kemah aku bocor kan. Jadi aku kena modify sikit lah kemah tu supaya boleh diguna pakai lah. Tengoklah macam mana nanti. Jadi buat sementara ni aku akan ride, cari idea baru. Macam itulah cerita dia. Jadi next trip nanti kita jumpa mungkin motor camping lah. Okay, jadi apa-apa pun korang layan dulu video ni. Dah sampai Alamanda. Dah jumpa mak guys sekejap lagi. Tak tahu nak makan kat mana. Tadi perjalanan okey, campur, hujan ada, panas ada. Itulah, tapi alhamdulillah selamat sampai Alamanda lah. Mak guys baru call tadi, dia cakap nak makan dekat Chicken Rice Shop. Jadi kita pun jomlah ke Chicken Rice Shop. Tengok.
puan makan semua. A few moments later. Okey, inilah dia beg jenama Hypergear ya. Model Wasteposh Rush X4 ya. Ini dia punya tag lah. Jadi kalau kita tengok dimension dia, dia punya lebar dia 30.2 cm, tinggi dia 21 cm, dan dia punya tebal dia 5 cm ya. Yang ini dimension kalau dia buka lah. Baik ya, kalau kita cakap pasal beg Hypergear, rasanya semua dah maklum lah yang Hypergear ni mengeluarkan beg-beg yang kalis air ya, ataupun waterproof ya. Baik, ini adalah salah satu beg Hypergear lah untuk kegunaan outdoor lah, termasuk boleh digunakan semasa menunggang motosikal ya. Baik, untuk review kali ini kita akan review secara ringkas lah, tak adalah detail sangat ya. Cuma untuk perkongsian kepada semua ya. Okey, di bahagian depan dia. Okey. Di bahagian depan dia. Okey. Kemudian ini bahagian belakang lah. Di bahagian belakang ni ada mesh. Okey, dan dia ada ni clip ni untuk pinggang dan boleh disimpan lah dalam ni. Ada ruang dia. Okey. Dan di atas ni ada tali. Tali untuk kita angkat beg ni. Okey. Itu secara luaran lah sebelum kita pergi kepada bahagian-bahagian yang lain. Baik, kita pergi kepada sistem kunci beg ni ya. Beg ini dia menggunakan sistem sangkut. Sistem hook. Nampak ni? Okey. Yang ini macam biasalah. Kita lipat 3 kali, 1, 2 dan 3. Dekat sini dia ada 3 lubang, 3 level. Jadi kita boleh pilih lah mana yang sesuai, mana yang paling ketat kan. Okey, kat sini. Okey, jadi masukkan kat sini je. Okey, tu je. Kemudian kita tarik ni untuk tegangkan beg tu. Itu sistem kunci dia. Baik, seterusnya bahagian luar ni dia ada zip ya. Okey, ada ruang lah dalam juga. Okey. Cumanya bahagian luar ni tidak waterproof lah. Jadi pastikan kalau nak letak barang dalam ni, jangan letak barang-barang yang elektronik lah. Takut nanti bila hujan basah dalam ni. Okey, ini untuk bahagian luar ya. Satu komponen zip. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian dalam beg ya. Kalau kita buka ni, korang boleh tengok memang banyak barang kita boleh isi dalam ni ya. Bahagian dalam ni waterproof lah. Okey, memang banyak barang dalam ni. Dan di dalam beg ni kalau korang perasan ada satu bahagian zip. Ni. Zip dalam ni. Ini pun waterproof jugalah. Okey. Memang banyak barang lah dalam ni. Macam-macam. Ada bawa ni power bank. Ya. Ni diisi aku pisau, lampu suluh semua, batu asar. Ni ubat-ubatan aku. Dan juga dompet. Memang luas lah. Ya. Memang luas. Baik, seterusnya aku nak tunjukkan sistem sling dia. Ini sling bag lah, tali sling. Yang ini kita boleh adjust
panjang ke pendek. Okey, sistem ni kita boleh buka Dia ada menggunakan, kalau kau perasan ni klip Ni aku buka kan. Okey. Nampak ni? Jadi kita boleh cabut sling dia ni. Ini pun sama. Okey. Ni tali sling dia ni. Kita boleh cabut sebab beg ni ada 3 cara. 3 cara untuk pakai lah. Okey. Dan yang belakang ni pun yang ini belakang ni pun kita boleh simpan dalam ni. Ni untuk simpan tali ni lah. Yang ni untuk kita pakai untuk di pinggang lah benda ni, sebab dia ada klip ni, buckle ni kan, untuk pakai di pinggang dan juga di dada lah. Jadi kalau tak pakai, nak jadikan sling bag macam biasa, boleh simpan dalam ni. Baik, bag ini kita boleh pakai dengan 3 cara. Yang pertama, sling di hadapan dan juga sling di belakang Okay. Itu yang pertama. Baik, cara yang kedua, kita boleh pakai di pinggang sama ada kita letak di hadapan ataupun kita letak di belakang. Baik, cara ketiga, kita boleh buatkan dia menjadi bag sling di dada maknanya kita sling kat depan, dan juga boleh juga kita sling di belakang. Okey. Baik, setakat ini saja perkongsian untuk episod kali ini. Next time kita jumpa trip camping lah. Dan jika korang ada apa-apa pertanyaan, sila komen di bawah. Kita jumpa lagi pada episod datang. Assalamualaikum.